Okey, jom kita test. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Aduh babe, so jom kita tukar tone. Okay, nampak tadi dia ada macam echo sikit. Ni kita dah tukar tone, dia sesuai untuk kalau korang nak bercakap di depan orang lah, nak buat seminar dan sebagainya pun boleh. Kuat ni babe. Okay, kita tukar tone lagi. Kalau korang nak seram-seram babe, buat seram untuk korang nak buat konten apa ke, memang layan. Kemudian kita ada mode untuk suara perempuan. Okay, kita ada mode untuk suara kecil. Kita ada mode lagi. Nice. Okay, suara besar. Okay, sekarang dah kembali biasa. Okay, jom kita main-main dengan reverb. Okay, test. Okay, korang nampak tak? Okay, jom kita tambah echo. Test. And then dia ada vocal cut. Vocal cut ni aku tak cuba lagi. Kalau tengok daripada manual, dia boleh buang suara lah. Tinggalkan music je. So padu juga babe. So guys, kepada kaki-kaki karaoke, korang wajib ada satu benda ni.